itu ialah ialah apa? Keputusan undang-undang. Kan? Tuan-tuan dah. Keputusan undang-undang tu adalah 5 perkara. Tu cara ibarat. Apa dia ibarat? Cara percakapan. Arab kata ibarat, kita kata apa? Percakapan. Apa dia 5 perkara tu Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima harus. Sunat, haram, makruh, harus. Apa dia wajib tulis tu? Tuntut yang putus. Apa dia wajib? Tuntut yang putus. Apa dia haram? Tak ada. Tuntut yang putus juga. Apa dia sunat? Tuntut yang tak putus. Apa dia makruh? Tuntut yang tak putus. Tuntut kenapa? Ambil wajib dulu. Wajib tuntut yang putus. Sunat tuntut yang tak putus. Haram tegah yang putus. Makruh tegah yang tak putus. Jawab ulang tu. Tegah, haram. Okey, Melo. Wajib makna apa? Tuntut yang putus. Sunat tuntut yang tak putus. Haram tegah yang putus. Makruh tegah yang tak putus. Makruh tegah yang tak putus. Ya. Kita tengok wajib balik. Wajib tuntut yang putus. Semayang wajib tak? Puasa, zakat, haji wajib tak? Tuntut tu putus tak? Boleh tak kita? Boleh kot. Semayang sehari 5 waktu. Boleh kot. Buat 3 boleh kot. Ada tolak ansur boleh tak? Tak, putus tuntut. Puasa sebulan berapa bulan? 15 hari boleh kot. Tu maksud dia. Faham dia? Harus tu harus ya, tuan-tuan dah. Harus tu senang nak cakap, kalau bahasa nak pergi mudah lah, senang memang ada perbahasan dia sikit. Cara nak bunuh nak pilihan. Nak pergi kedai harus tak? Pilih nak pergi sama kopi. Haram tadi buat ekspor. Haram mana apa? Tegah yang putus. Tegah yang putus. Haram tegah yang putus. Makruh tegah yang tak putus. Macam wajib yang puasa, zakat, haji. Puasa, zakat, haji. Puasa di bulan Ramadan tutup utuh tak sebulan. Boleh minta tawang tuan. Puasa 21 hari boleh kot tuan. Cemuih nak sambut bulan Ramadan, puasa bulan Syakban lah kot. Tak ada jangan mereka Semayang, puasa, zakat. Puasa, semayang, puasa, zakat, haji. Tu dah tuntut yang putih. Apa dah tuntut yang putih? Tak boleh ubah dah. Tu maksud dia. Tuntut yang putih yang mana apa? Tak boleh ubah dah. Dah lagi duk pergi tawak menawak dengan Tuhan pula. Bukan Rasulullah tawak menawak dengan Tuhan. Tak boleh ubah dah. Cemuih dah puasa bulan Ramadan, puasa Februari tak boleh kot. Boleh Din? Din kata aku nak tulis, ustaz duk tanya pula. Hilang habis dalam kepala. Sunat tadi. Sunat tuntut yang tak putus. Wajib tuntut yang putus. Sunat tuntut yang tak putus. Maksudnya sunat. Yang mana tu Din? Sunat tuntut yang tak putus. Jadi cerita dia nak semayang khutbah baqliyah. Putih tak dia? Ikut suka kita lah. Tak putih. Kalau semayang zuhur, fardu zuhur pada asar tu putih tak? Putih. Mau tak mau kena buat, tak dapat tidak. Ni tak apa, semayang zuhur aja boleh kot. Semayang tarawih, tuntut putih tak? Tuntut tak putih Kalau putih kena semayang semua kita pula ni. Tu contoh dia. Nampak tak? Ini contoh sunat. Contoh mengajarkan benda yang sunat. Benda sunat. Semua benda-benda sunat. Mayang sunat, puasa sunat. Boleh buat pilihan lah. Boleh buat pilihan. Tak ada. Wajib. Haram tu tak punya had. Macam lain. Haram ni. Haram ada tegah yang putus. Tak boleh ubah lah. Ini, mendengar saya Abang Ludin.
Zina boleh tak? Curi boleh tak? Tegah tu putih tak? Tegah tu putih. Ha? Boleh buat macam ni. Sekali boleh kot nak zina. Tak boleh. Tegah yang putih tak boleh ubah dah. Dekat tadi. Baju Ha. zina. Tadi berteruk. Dekat berteruk. Dekat berteruk. Lain sikit ya. Dekat berteruk ni. Saya elok bagi duit tu bagi berapa? Kena bagi berapa? Berapa? Dia kerok huruf kita. Faham huruf? Huruf apa dia? Kebanyakan. Huruf mana apa? Adat negeri tu. Makan apa? Makan nanti. Nampak tak? Makanan putih. Yang tu. Bagi pula nak. Hak kita makan. Jangan bagi hak tu muku tu. Kan? Jam. Nah, tu kena tahu. Makruh tegah yang tak putih. Mana dia? Din sakwa. Kan? Okey. Kalau makan arak tegah putih tak? Larang. Tegah putih apa? Larang putih tak boleh buat. Kalau kata rokok dia, tegah tak putih. Mana apa? Tak putih. Mana? Boleh? Boleh tak? Ya. Dengan mana apa? Kalau isap pun tak berdosa. Kalau kata tinggal pun tak dapat pahala. Tu maksud dia. Boleh buat, boleh tak buat. Senang tu orang tubuh gitulah senang. Buat dapat apa? Tinggal tak dapat apa-apa. Itu lah tu nak. Makruh. Tinggal dapat pahala, buat tak dapat apa-apa. Boleh boleh. Itu juga ya. Harus. Harus nak pergi kedai. Pergi kedai wajib dia. Pergi kedai wajib tak? Dosa pergi kedai. Tak, kalau tak pergi berdosa. Pilih kita. Pilih Senang cakap benda pilihan kita. nak buat ataupun tak buat. Senang. Pilih. Boleh pilih. Senang cara mudah lah cara tasamuh Benda yang nak buat, boleh buat, nak buat, boleh tak buat pun boleh. Ya. Saya buat kita yang Nikah tu Cik Mat harus tu. Cik Mat nikah tak? laju Jawablah tak mau tak dah taharui. Pilihan ni Mak tu. Pilihan senang. pilih tuntut yang tak putih tu tak nak. Maksudnya boleh tak buat boleh pilih. Boleh buat pilihan.